Okey, adik-adik semua, saya nak tunjuk pembikinan movie untuk yang boleh lawan Autodesk ini. Dia tengah buat movie satu frame. Jadi tunjuk dulu satu movie yang dia dah siap. Tengok dia akan buat 24 saat, tapi movie ni ambil dalam masa 20 ke 30 minit untuk lakukan. Dan amat mudah untuk buat movie ni, termudah dalam dunia. Dia percuma, dia kat browser, dan saya akan tunjuk satu demonstrasi ni selepas movie ni habis ya. Okey, dia dah habis. Okey. Sekarang saya tengah buat movie kedua. So movie kedua ni dia tengah tengok ni. Satu persatu ini macam lama lebih sikit, dia ambil perjalanan lain. Anda boleh mencorakkan dia hanya dengan satu tarikan saja. Dia akan pusing sendiri ya. Okey, macam mana buat? Okey, saya akan buat bangunan lain lah. Bangunan mana pula? Okey, klinik. Okey, saya akan buat klinik. Tengok, kita boleh buat berbagai-bagai ya. Dan CPU kita tak akan bising. Ini yang luar biasa. Dia tengah buat satu movie sini, saya boleh buat lagi satu movie di sini ya. So rahsianya ialah anda jatuhkan anda punya drawing kat sini, dia akan keluar dan anda boleh save, kerana untuk pastikan anda selamat, kerana ada orang takut dia guna URL, sebenarnya anda pun boleh offline. Saya pernah tunjuk, anda boleh save, boleh buka balik, dan boleh buat macam-macam di sini, boleh x-ray, dan kita akan buat special effect macam ni. Ini special effect dia kita alternate S cantik dan kita boleh buat sesuatu. Alternate P akan keluar pokok dan kereta sekali. Katakan kat depan sini kita alternate P lagi, dengan orang sekali pun ada. Orang jalan kaki pun ada. Dia akan beritahu apa, dan kita masuk dalam. Kita cuba mari ke sini. Ada tak kerusi ni, kita kata apa, Q untuk berpusing. Mana tempat kerusi ni? Okey, untuk Q, dan A untuk naik. A untuk saya kena adjust. Mana tempat kerusi ni? Q untuk berpusing. Tak nampak. Tak apa, saya turun balik. Okey, saya jalan lagi. Saya nak letak orang di sini, so alternate P. Tengok ada orang jalan kaki. Itu saja kerana ini nak bagi cepat dalam masa hanya berapa. Okey, saya letak dia kat sini. Lepas tu saya nak buat movie alternate C saja, atau letak ini begini ya. Tengok ya. Dia akan buat preview selama 10 saat. Supaya anda tahu mana dia akan pergi. Anda suka tak ni? Kalau suka, teruskan. Kalau tidak, cancel. Okey? Sekarang dia mula buat. Satu frame demi satu frame. Sini pun dia tengah buat. Dia tinggal, sejam lebih. Dia tengok keadaan. Ini dia akan buat. Okey, dia akan buat. Dia masuk. Dia ikut koridor. Jadi mudah buat movie ini. Dia akan buat seperti mana yang kita lihat di sini. Tengok kualiti dia. Mana boleh dapat? Ini percuma ni. Anda boleh offline. Anda capai URL ni saja. You ambil URL ni percuma. You nak buat apa-apa. ERP pun ada. Saya dah tunjuklah ERP pun ada. Ya. Sekali dia cantum. Dia tercantum sekali. Okey. Nak masuk ERP macam ni. Semua SAP, Oracle, semua menatir, semua saya dah masukkan. Kita akan cairkan gergasi semua ya. So tengok, dua movie tengah jalan serentak ni, dan tak bising CPU dia. CPU relax aja. Tengok, CPU dia relax aja. Menunjukkan dia efisien kerana kita guna browser teknologi. Ini dia dah keluar. Yang kedua tu dia dah keluar. Dia nampak lori, nanti dia akan berpusing. Yang ini baru buat. Tengok kualiti dia. Maknanya ini satu frame akan berada dalam movie tu. Dan dia akan ikut lekuk dia yang tersendiri. Ya.
di mana tadi kamu letak scene anda. Yang pertama itu saja yang saya tunjuk tadi ya. Jadi bagilah kepada engineer, arkitek, orang buat construction dan juga accountant, kerana ini boleh kira semua harga wang dia. Dia boleh kira sekali. Saya dah tunjuk beberapa movie. Kira, you nak tengok cara dia kira. Okey, saya pergi kat sini. Saya patah balik ini. Okey, buat point of sale semua pun ada. Kita pergi ke satu bangunan. Katakan saya pergi bangunan ringan lah. Okey, ini satu bangunan. Bagi laju keluar. Dia keluar dalam berapa saat? Ini paling laju dalam dunia, paling patah dan percuma. Okey. Lepas tu saya ambil dia punya chart. Kita tengok sini. Chart dia kat mana? Chart dia di chart dia di sini kot. Ya, tengok chart ni kan. You tekan saja. Semua perakaunan dia ada. 4D, 5D. Nampak? Nampak? Sampai electrical, dan anda nak buat mesin. Saya tunjuk ini tanah dia. Okey. Time machine. Tengok. Time machine. Mana ada orang bagi macam ni? Semua serentak, semua browser ni serentak. Tak payah install, tak ada server. Ya. Saya tunggu bunyilah. Ada matahari jalan, nampak? Ya. Oh, you nak bagi cantik. You tekan alternate G. Tengok ada cahaya semua, nampak? Tengok ada cahaya. Mana yang tengah bina lah. Dan tengok kualiti tu. Dia punya shadow ni semua. Dan you boleh naikkan drone dia. Dan you boleh control timeline ni. Tengok timeline ni kita boleh control. Okey. Dan kita boleh buka dia punya sumber manusia. Saya boleh buat F11 tengok. Semua manusia lah. Pekerja siapa yang masuk, kita boleh hentikan dia. Hentikan kat sini, siapa yang buat, rekod dia, mana yang tengah buat, dan kita boleh naik turun, nampak? Tak boleh, lain mesin tak ada, dia mahal gila. Dan ini kat browser, dia amat laju, mahal satu hal, payah nak pasang. Okey? Tengok ni. Okey, saya tutupkan dia punya, tak mau drone. Tak mau drone. Dia ada matahari. Tengok. Saja lampu-lampu ni untuk tunjuk dia tengah bina kat mana. Tengah bakar lah. Nak buat dramatik lagi, meletup-letup pun boleh. Kerana AI bantu untuk buat kod dia, tetapi dia tak ada AI dalam. Dia selamat. Anda boleh say, anda boleh offline. Kerana saya offline sekarang Saya offline sekarang tengok. Offline kan. Dia masih jalan lagi. Dia offline masih jalan. Ini masih jalan. Ini masih jalan. Ini masih jalan. Masih jalan kan? Masih jalan. Tengok, masih jalan. Nampak? Okey. Sekian saja. Harap anda passing kat semua engineer-engineer yang ada bahawa memang kita fardu kifayah. Kenapa bagi percuma? Ambil saja Quran pun percuma semua. Dia bawa kekayaan kepada umat. Alhamdulillah. Saya Cina Apek ni jangan risaulah. Kita ni wali Allah kan. Allah bagi macam-macam ilmu. Kita kata dahsyat ya. Alhamdulillah. Ini saya doa ni tuan-tuan. Rezeki Allah bagilah. Minta suaya syukur. Jangan risau ya. Siapa nak jumpa, nak tahu macam guna ini, nak belajar, okeylah, upah-upah lah sikit tu saja. Tapi saya nak semua engineer dunia buang gegasi Yahuda tu, Bani Israel tu. Okey. Sekian. Assalamualaikum. Alhamdulillah.